ada tak kes-kes yang mana memang melalui seni lah trauma-trauma lalu dia diproses, diluahkan, benda yang tersimpan lama dikeluarkan? Soalan tu memang untuk saya lah. Memang untuk Miss Abby lah. Sebab saya semasa saya kecil dulu, seorang yang introvert, pendiam, tak suka bercakap, suka bersendiri lah dan kuat nangis. Tapi saya dah banyak lalui benda-benda yang sedih lah. Perceraian, keganasan rumah tangga jugalah. Tapi mungkin bermula daripada trauma dengan ibu bapa. Parents kan, parents yang garang. I think that's quite normal kan. Kita ada parent yang garang dan very strict. Tapi yang peliknya, bila saya dah buat melukis ni, bila saya dah melukis 20 tahun, I finally realise what I did the past years was actually healing for me. Jangan simpan, lepaskan beban, biar cahaya masuk dalam jiwa. Jangan simpan cerita bersama, kerana kita kuat bila saling percaya. Kalau saya bagi anda sekeping kertas putih dan sebatang berus lukisan bersama beberapa pilihan warna, apa yang akan anda hasilkan? Ada perkara yang kita boleh luahkan melalui kata-kata, ada yang melalui perbuatan, dan ada juga melalui seni lukisan visual. Selamat datang ke podcast Jangan Simpan musim kedua, episod keempat. Bersama lagi saya, Asfah Halim, dan sahabat baik saya, Dr. Atrash. Kita akan bersama mengupas isu semasa, topik-topik berkaitan kesihatan mental dan perkongsian pengalaman daripada individu-individu hebat di Malaysia. Baik, episod ini dibawakan khas oleh penaja rasmi pakaian kita, Bak Taylor. Ingat Taylor? Ingat Bak. Jadi, Dr. Atrash, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Jadi kita dah buka puasa. Alhamdulillah dah. Kita dah kenyang. Kita dah ada 3 episod ya. Ni episod dah yang keempat. Ya. Jadi dah 4 helai baju ya kita pakai. Kenapa suka tekan 4 tu? Ada kota apa-apa? Ada orang tersalah menambah. Okay. Jadi hari ini kita bersama seorang individu yang dikenali secara tak sengaja. Tak sengaja Inilah pengenalan yang berlaku kerana takdir. Jadi saya waktu itu bertemu Miss Abby punya post di Facebook. Dia bercerita tentang dia seorang art therapist, educator. Jadi saya tengok kelulusan dia visual artist. Dia ada belajar seni visual daripada Aswara, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Jadi sebenarnya saya terpikat dengan perkara itu. Jadi saya terus contact Miss Abby waktu tu. Saya cakap saya nak bekerjasama. And then dan kebetulan waktu tu saya memang tengah mencari seorang yang pengalaman, bertauliah, berkredibiliti, berlatar belakangkan seni. Jadi saya contact. Jadi kita buat program together. Dan Alhamdulillah saya rasa sangat happy dapat bertemu waktu tu. Jadi individu tersebut adalah Miss Abby Zain dari Pakma Art Studio. Selamat datang ke podcast Jangan Simpan musim yang kedua. Apa khabar Miss Abby? Alhamdulillah, terima kasih kerana jemput saya ke podcast Jangan Simpan ni. Sebelum Miss Abby cerita latar belakang Miss Abby, siapa, di mana, kenapa, mengapa, dengan siapa, kita berhenti rehat sekejap bersama Pak Taylor. Abang, jom tengok kamera sekejap. Okay. Boleh ceritakan sikit latar belakang Miss Abby? Banyak pun tak apa. Banyak pun tak apa. Saya masih lagi ingat masa saya umur 4 tahun, saya selalu melukis. Saya sangat sensitif lah masa kecil kan. Jadi walau bagaimanapun
saya tidaklah mendapat galakan daripada ibu bapa saya tentang minat saya itu. Jadi saya simpan minat saya itu sampailah saya berkahwin dan mendapat anak. Dan selepas anak ketiga saya lahir, saya berkata pada diri saya kata saya nak buat sesuatu yang membahagiakan saya, dan benda ni saya ada masa saya kecil yang saya selalu buat sebab saya selalu kena kacau dengan adik saya. Jadi bila saya saya sensitif sikit. Bila saya sedih je, saya ambil kertas, saya lukis. Saya jadi happy. So lepas tu saya pun terus mendapatkan seorang guru daripada Ipoh, nama dia Master Lee dengan isteri dia. Jadi setiap Jumaat saya akan pergi bawa kereta dan buat sketching, dan daripada itu bermulalah bermulalah minat saya yang saya pupuk sehingga 2004 saya mengisytiharkan diri saya sebagai visual artist sebab saya berjaya menjual lukisan tu lah. Lukisan pertama yang berbentuk sangat abstrak, dan sejak daripada itu saya tak pernah toleh belakang lah. Okay, daripada 2004 saya masih ingat lagi lukisan yang saya jual tu 2 buah lukisan melalui sebuah galeri yang bernama Art Talk di Bangsa, di mana lukisan saya tu dibeli oleh kolektor daripada Singapura. Okay, selepas daripada itu sebab pekerjaan saya tu seorang guru. Jadi saya seorang guru tadika. Dan saya masih lagi menjadi guru semasa itu 2004. Sambil-sambil tu saya melukis. Cuma pada permulaannya saya lebih menitik beratkan kepada lukisan berbentuk naif ataupun keanak-anakan. Sebab saya rasa lebih senang saya lukis benda-benda yang non-realistik. Dan sebenarnya pameran yang pertama saya buat adalah bersama dengan 2 orang artis lain di Zoo Negara. Selepas pada tu banyaklah pameran yang saya buat, dan saya pernah sebenarnya menjadi manager galeri untuk sebuah galeri, untuk seorang artis, nama dia Rizlan. Dia telah pun meninggal dunia. Jadi saya selalu nak membuat benda-benda yang berkaitan dengan seni, yang saya boleh belajar dan saya boleh ajar diri saya macam mana nak menjadi seorang pengurus. Sebab saya rasa pengalaman tu sangat penting bagi saya untuk saya bila saya nak membuka lembaran baru ataupun membuat sesuatu yang baru di hari hadapan, lebih senang maksud saya. Visi saya tu saya nak terus menerus, dan sebenarnya sampai ke hari ini matlamat yang terakhir dan terpaling tinggi adalah untuk membantu orang ramai lah tentang seni visual. Macam mana saya dapat bantu orang, bukan saya saja melukis untuk lukisan saya untuk dipamerkan, tetapi pada pengakhirannya adalah membantu orang ramai untuk dekatkan diri mereka dengan seni. Sebab seni tu pada saya setiap orang ada pada diri mereka sendiri. Sebab kita dilahirkan mempunyai otak kiri dan otak kanan. Otak kanan tu adalah lebih kepada bakat kita ataupun kesenian kita, kreativiti. Dari segi Miss Abby sendiri, tadi macam perjalanan kerjaya, career, who are you? Siapa diri Miss Abby sebenar? Cuba cerita. Sebenarnya saya dulu masa saya mula-mula melukis, selalu saya tanya, saya ni nak buat apa, nak jadi apa yang paling utama. Sebenarnya masa dulu nak jual macam, kalau dapat lukisan macam ni kan, kalau dapat lukisan macam ni dapat jual beribu-ribu, happy lah. Tapi sebenarnya bukan itu. I have come to a point that sebenarnya it's about how I can serve people lah. Jadi soalan doktor tadi macam mana? Siapa diri seorang Abby Zain? Sebenarnya saya adalah seorang art entrepreneur. Saya boleh kategori sebagai
penulis juga, penulis buku cerita sebab saya banyak juga menghasilkan buku Dah cerita. tak bawa buku Tak bawa buku. Alamak. Puteri Pak Ma. Puteri Pak Ma, betul. Saya juga seorang boleh dikatakan visual artist sebab banyak menghasilkan karya seni dan juga mengambil bahagian dalam pameran-pameran bersama-sama dengan artis-artis lain. Cuma saya tak ada buat curating lah. Curator tu macam saya mengurus. Tapi saya ada pernah curate untuk kanak-kanak punya show. Jadi saya ada juga semasa tahun 2010 tu saya buka Rumah Seni Gemilang. Itu adalah sebenarnya galeri art learning studio yang pertama saya buka, dan saya sangat gembira lah masa tu sebab saya dah berhenti kerja semua. Saya buat untuk diri saya dan untuk saya bantu anak-anak ni berjaya dalam bidang seni visual. Dan mereka terdiri daripada kanak-kanak seawal 3 tahun sampai dewasa lah. Tapi kebanyakannya 3 tahun sampai 15 tahun yang saya ajar. Jadi mereka datang ke tempat tu setiap minggu, sekali seminggu lah. Sekali seminggu Boleh tahu yang Miss Abby suka melukis daripada umur 4 tahun kan? So maksudnya dari kecil memang dah ada tangan seni lah. Kita panggil tangan seni. Kalau tangan saya dengan Dr. Atras, dia tak jadi seni sangat dah. Saya seni. Ya. Seni tari. Ni saya buat sendiri ni, kotak-kotak ni. Menipu pada bulan Ramadan. Jadi kenapa pilih seni visual yang abstrak? Sebab tadi Miss Abby cakap senang, dia berbanding dengan realistik punya lukisan. Tapi ada tak sebab-sebab lain yang mungkin mendorong kepada yang abstrak ni? Abstrak ni sebenarnya spontan, playful, And limitless kan? Ya, limitless. Limitless. You tak terkongkong dengan sesuatu yang mesti you buat untuk jadi logik. Jadi abstract ni tak logik. It's something beyond whatever everybody is thinking about. So you always want to be, artis ni selalu ada satu pemikiran, nak jadi different. Tak nak, I tak tahu lah kalau ada artis yang dia nak tiru orang lain punya art kan. But for me, artis ada daya kreativiti tersendiri. Sebab itu mereka jadi artis. Sebab mereka tu, dia punya daya kreativiti tu tinggi, kepekaan, sensitivity tentang ruang, tentang diri mereka, tentang apa-apa perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Termasuklah politik, mungkin dalam keluarga sendiri. Mungkin dia punya motivation, apakah yang pada diri, macam diri saya kan. Saya lebih kepada, kalau tengok saya punya lukisan daripada 2010 sampai sekarang, tapi lately dalam 20 ni termasuk buku cerita yang saya buat lah. Saya lebih kepada dua benda, nature heritage dengan culture heritage. Saya lebih dekat kepada kedua tema ni sebab keadaan sekeliling, contohnya macam kepupusan ataupun endangered species macam tapir, ataupun macam di Malaysia ni selalu kita dengar tentang apa? Harimau yang dibunuh ataupun diambil, butcher. Jadi saya, kepekaan saya kepada elemen tu, dan juga budaya Melayu yang relate dengan penceritaan mungkin mistik ataupun Malay folklore. Saya kaitkan dengan lukisan-lukisan saya lah. Okay. Jadi lukisan ini adalah suatu, boleh kata gambaran dalam kehidupan, gambaran kepada pengalaman, perjalanan, Betul. journey. And then macam mana Miss Abby dapat sedar, mungkin Miss Abby boleh cerita yang Miss Abby ada belajar tentang art as a therapy for as a mental health intervention. Cuba Miss Abby cerita sikit. Macam mana dan kenapa Miss Abby ambil peluang tu? Okay, saya didedahkan kepada art therapy ni melalui Dr. Diana daripada Universiti Malaya. So dia ada membuat beberapa session yang saya kelas semasa saya mengikuti kelas tu,
saya nampak relationship lukisan dengan mental health sangat-sangat Related. ya sangat related. Sebab semasa saya membuat aktiviti dengan peserta yang ada satu session tu saya buat bersama dengan seorang NGO di bawah satu NGO yang saya tak boleh sebutkan nama dia lah. Saya dapati ramai di antara peserta yang mendapat benefit ataupun merasakan diri mereka tu dah boleh nak ceritakan permasalahan mereka. Mereka relax selepas mereka buat latihan melukis ni. Jadi lukisan merupakan, semua orang tak nak lukis. Tapi bila kita suruh dan paksa dia lukis, they will do something that they don't expect at all. Kadang-kadang, I can do this. This turn out to be like this. Things like that. Ada beza ke lukisan dalam sebagai terapi dengan lukisan yang biasa kita lukis saja kan, suka-suka nak lukis tu? Sebenarnya mungkin ada beberapa kategori kan. Macam kalau saya pergi belajar aswara, saya nak belajar visual arts. Visual arts ni you belajar tentang message yang nak disampaikan oleh pengkarya. Pengkarya nak cerita tentang politik contoh. Dia akan lukis benda-benda yang simbolik yang tentang politik. Okay? Yang kedua, mungkin seorang yang sedang boring kan di dalam kelas, dia tak tahu apa dia buat. Tak ada arah, tak ada reason, but saja-saja dia contoh. So that kind of drawing is just saja-saja untuk isi masa lapang. isi masa lapang. Boring. Dan yang ketiga tu berkaitan dengan Dr. Atrash dengan Asfah. Berkaitan dengan terapi yang sebenarnya guided lah. Dan kita bagi dia orang instruction to draw what is it that they need to draw. They don't need to be able to draw. Dia tak perlu ambil kursus untuk lukis. Betul. Tapi we can read from what they draw. Dari apa yang dilukis tu kita dah dapat baca lah. Dan kita boleh tanya, dan di sinilah doktor, mungkin saya pun boleh tanya dia coaching questions kan. Macam why, how. Dia akan lebih senang lepas dia lukis tu. Sebab dia dah relax. Kadang-kadang masa dia lukis pun dia dah boleh nangis. Dia akan nangis. Betul. Sebab session tu, selalunya saya buat session tu bersama-sama dengan slow music. Jadi mereka akan diberi kertas yang kecil je, A4. Paling kecil is A4 paper. Dan bila mereka dah, kadang-kadang mereka berhenti, lepas tu teruskan. Ada yang menangis halfway kan. So ada juga yang gembira, happy. dia tak nangis lah. Jadi art terapi ni dia adalah satu intervention untuk membantu individu ataupun kumpulan untuk bantu untuk explore emosi mereka, perasaan mereka, dan juga mungkin kita tengok proses trauma yang berlaku lah. Jadi dia memang banyak kebaikan kalau kita baca jurnal research. Memang banyak. Cuma tak ramai orang yang boleh buat di Malaysia lah. Ya, di Malaysia. Sebab mungkin as a counsellor dia perlu belajar. Dan belajar ilmu untuk art terapi tu dia agak limited. Betul. Dia mengikut prosedur-prosedur ataupun modul-modul tertentu. Jadi best dia tu beza Miss Abby dengan art therapist ya. Macam Miss Abby adalah visual artist, art educator. Jadi bagi saya sebenarnya dia boleh kita panggil integrate into with a therapy, with counsellor, with doctors, in term of membantu mereka meluahkan melalui seni. Ya, tak perlu macam Miss Abby cakap lah, bukan untuk cantik, bukan untuk lengkap, bukan untuk menjadi set jual, tidak. Itu adalah plus point lah kan. Kalau dia buat cantik, dia boleh jual. Macam lah lukisan-lukisan anak-anak autistik kan. Jadi ataupun orang yang ada OKU seperti deaf ataupun mute kan. Jadi itu mungkin untuk
tambah duit lah, dana lah. Tapi yang ini lebih kepada individual punya feelings Betul. emotion dia. The connection is Yeah. with the body, mind and then soul. So the three connection tu boleh trigger emotion dia orang. Betul. Can trigger. Ingat tak apa yang Miss Abby buat waktu kita punya program hari tu? Oh dekat okay, ingat waktu training session bersama kita hari tu, yang first time saya jumpa Miss Abby time tu lah. Kita buat self portrait. Self portrait ya. Self portrait kan. Self portrait. Yang tu Dr. Atras dia buat self portrait dia, saya buat saya punya. Saya punya dapat pujian lebih. Saya dipuji oleh ketua pengarah kan waktu tu. Dia kata dia nak beli gantung. Ya, Dia nak beli ke? Dia beli dah? Waktu tu saya nak jual dia 25,000. Tapi tu Dia cakap tak cukup duit lah waktu tu. tak cukup. Time tu lah. Yang tu bukan sebenarnya Ada satu lagi. ya. Selain pada self Saya tahu sebenarnya saya tak nak sebut. Saya saja nak suruh Asfar sebut. Neurographic lah. Neurografi. Oh, okay, neurografi. Saya duk ingat neuro tapi tak ingat belakang tu. Ya. Mungkin Miss Abby boleh cerita Pasal neurografi sikit. Sebenarnya neurographic ni I found it secara tak langsung ataupun secara accident, by accident. Sebab I was thinking very hard. I fikir macam mana cara I nak bantu orang. Niat tu nak bantu orang. Apa cara I boleh buat? So I found this dalam internet tentang seorang Russian ni, nama dia Piskarev. Piskarev ni seorang yang ada banyak background yang berbeza. Antaranya adalah psikologi dengan art. Doktor psikologi dan art. So he was the one who yang kaji tentang neuron ni, neurographic connected to brain. Then dia start drawing lah. Dia start drawing lines yang macam ni, yang kat belakang ni. So from one end to another end, kalau diperhatikan lukisan ni, semua line dia akan menuju ke arah yang tak sama. Boleh tak kita bayangkan sebuah sungai yang mengalir daripada gunung lalu turun dan dia tak straight. Dia tak akan jadi straight. Dia akan ikut geografi kan? Dia sentiasa berliku. macam itulah kita punya neuron dalam otak kita yang sentiasa mencari-cari titik pertemuan dengan neuron yang lain. Bercabang-cabang. Ya, betul. One axon to another axon. Ya. Jadi melalui nota-nota daripada YouTube yang saya tengok, saya pun cuba buat dan selepas saya mengambil TTT untuk HRDF, saya pun menggunakan teknik neurographic ni sebagai saya punya case study lah. Dan banyak dah saya buat beberapa pro bono punya kelas kan. Dan alhamdulillah saya nampak Ada helpful yang kan? very helpful, very helpful. Sebab dia bersama-sama dengan music, slow music, dan dia akan lukis. So dia ada algoritma juga kalau kita tengok, dan ada dia punya teknik juga. Mungkin ini line yang basic, kita ada macam buat bulatan. So bulatan tu maknanya I want to focus on this element. Another bulatan, financial, this is for my finance. So you keep drawing the lines and thinking about how you can solve the issue. Saya nak financial saya nak yang biru besar tu. Financial Tak nak saya nak hijau belakang tu. hijau tu duit 50. So yang bahagian ni is kita panggil rounding. So rounding ni sebenarnya pertemuan. Kita nak bagi organik. Ya, nak bagi orang ni. So dia tak ada dia tidak geometric. Sebab geometric tu is stress. Boring. Geometric is stress. Kalau Keras kan? Keras. so anything that is organic and natural is soothing to our mind and our soul. Menarik. Tapi kan bila kita sembang pasal seni ni, soalan selalu saya dapat. Sebab saya pernah juga join beberapa workshop berkaitan dengan art And craft. Salah satu dia saya ingat creative art in expression. Maksudnya dia express emosi melalui art lah. Okay. Banyak peserta kata, dia angkat tangan, saya tak ada lukis. Mesti. Saya tak pandai nak lukis ni. Macam mana ni? Boleh ke?
Saya emosi tengah serabut, tapi saya tak tahu macam mana saya nak lukis. Nak lukis apa ni? Semua akan tanya soalan yang sama. Pandangan Miss Abby? Sebab tu saya rasa neurografik ni sangat sesuai sebab dia hanya garisan. So, saya bagi tahu garisan apa. Dia bukan garisan melengkung. Dia garisan yang bukan garisan lurus. Bukan garisan yang pattern sama. Berulang-ulang, tak. So dia satu garisan yang akan sentiasa berubah arah tuju dia. Sama juga macam kita. Kita tak nak buat benda yang sama. Kita nak selalu advance ourselves. Do we want to be the same like the straight line? No. But we want to change, and every day and every time think about things that can bring benefit to us. Sebab tu tak sama. Kawan sebelah-sebelah pun lukis takkan sama. Sebab kita pun cara berfikir tak sama. Background kita tak sama. Betul? Cara kita dididik pun tak sama. Betul. Setuju? Betul. Jadi itulah. Maksudnya itu bukan alasan bahawa seni tak boleh digunakan. Walaupun tak pandai lukis, masih boleh digunakan. Boleh cuba. Ya. Ada masa hari tu yang ada satu peserta tu kan. Saya kata boleh tak dilukis mata dia. Sebab dia lukis bulat, betul orang lidi. Okey. Saya cakap dengan dia, boleh tak buat mata dia sikit? Saya pujuk lah. Boleh buat mata. Mata, hidung, mulut boleh tak? Dia buat okey. Buat. Sometimes dia orang tak nak buka diri untuk melukis. Mungkin mereka rasa. Saya nak tanya juga Dr. Atrash. What do you find in this kind of macam sikap daripada peserta macam ni? Dia don't, ada certain people they are rigid to themselves. Mungkin they are too harsh So on that's themselves. how you can find, you can baca. So we need to help them to loosen their self. Tapi it's difficult actually because sometimes it becomes their personality. So bila dah jadi personality mereka, mungkin agak sukar, agak keras sedikit. Mereka memerlukan berterusan lah. Maksud dia bantuan tu berterusan daripada profesional untuk kita sekiranya mengganggu mereka lah. Sometimes don't need intervention. Mungkin mereka benci art, we don't know. Mungkin ada trauma lain. Mungkin Cikgu art yang garang ataupun cikgu art yang ataupun mungkin selalu dapat F waktu kelas seni. Saya selalu juga dengar cerita pasal tu. Saya sebenarnya paling takut kelas seni kerana baju saya selalu kena watercolor. Balik saya kena marah dengan mak saya. Tapi okey je. Macam marah belete je lah kan. Tapi itu saya memang tak suka kelas seni dulu. Sebab abang saya sangat minat seni. Jadi saya selalu pass kat abang saya lah buat seni saya. Boleh ini namanya transitional. Transactional. Okey. Saya pun jadi dulu waktu exam, saya pernah dapat D untuk seni. Dalam kelas saya seorang dapat D. Tahu sebab apa? Waktu tengah collect kertas tu, ada mungkin kawan-kawan dia nak bergurau, dia ambil kertas saya, dia buat benda lain. Dia tulis-tulis, dia buat conteng-conteng yang bukan berseni. Saya lukis tu sangat lagi. Sungai, ada gunung, ada matahari, ada pondok. Tipikal lah. Tipikal punya lah. Tapi saya menggunakan teknik shading. Saya menggunakan pensel dengan cakul punya ni je. Cantik lah. Bagi saya cantik lah. Tapi bila dia dah rosak kan, dia dapat D. Daripada patut dapat top 10, jadilah top 20. So you gaduh dengan budak tu? Tak gaduh. Sebab dia dapat C. So saya kata kalau kau tak kacau aku punya tu, mungkin kita sama-sama dapat C. Sekarang aku dapat D, kau dapat C. Sama je kita. Report ke cikgu tak? Cikgu saya tak itu mungkin seni bukan mata pelajaran teras dekat sekolah. Saya rasa betul lah kan. Daripada kita hanya belajar seni kan, mungkin kita lebih masukkan seni dan jiwa. Best kan? Sebab mereka cuma nampak, saya sendiri pun dulu nampak seni hanya lukis, warna, siap. Hasil. Dia tak, hasil dia itu je. Dia macam kena dapat yang cantik supaya cikgu suka. Dia maksud dia betul. lebih kepada mark sajalah. Dia tak tahu the meaningful. Betul. Macam contoh kita belajar sejarah. Kita faham supaya at least kita ada cultural defense kita untuk sejarah tu penting. Betul. Asal usul kita, Yeah. tanah air kita. Tapi agama pendidikan Islam kita belajar sebab teras agama kita. Bahasa Melayu sebab bahasa kita. Betul. Jadi bila seni ni dia jadi macam a bit Maksudnya dia punya kurikulum dia kena ubah sikit lah. Kena ubah. Pendekatan dia mesti satu pendekatan yang menarik sikit bagi peserta lah. masuk dalam jiwa tu. Bukan sekadar markah. Bukan sekadar markah. Bukan sekadar hanya assignment. Tapi sekarang orang semua nak markah. Sekarang semua berlumba untuk markah lah. Okey, hari ni kita belajar topik garisan. Semua buat garisan-garisan. Sekarang ni sebenarnya pada saya lah konsep color out of the line.
I prefer you to colour out of the line. Betul. Kita kata colour inside the line. No. Colour out. Sebab saya dulu guru tadika kan. Saya memang suka mengajar art lah. So bila art je, murid-murid pun happy sebab saya mengajar. Sebab saya tak pernah marah kalau dia orang lukis apa pun. Tapi saya macam, okay, kalau tak boleh buat, kita demo. Ataupun kita tunjuk cara teknik nak lukis orang, contoh. Nak lukis portrait. Dan saya selalu juga nasihat pada ibu bapa, kalau anak anda lukis buruk pun, tak elok pun, please Appreciate. compliment. Yes. Tanya lagi tentang lukisan dia. Ni siapa? Ni apa? Ni di mana? Saya teringat yang video dekat TikTok tu. Yang mana? Yang ada budak tu, dia tengah lukis mak dia. Mak dia tengah baring, betul dia lukis mak dia. Lepas tu mak dia cakap lah, bapak dia cakap, aku nak tengok lukis apa. Bapak dia punya gelak tu sampai tak boleh cakap lah. Mak dia tengok-tengok, memang buruk lah. Which is memang aib mak dia lah. Jadi kira buruk lah lukis mak dia. Tapi dia orang tetap puji. You did a great job. Walaupun dia orang nak gelak-gelak, tapi you did a great job. Jadi it's kind of funny. And also budak tu tak jadi traumatized lah. Untuk eksperimen kan. Jadi Because the people don't like to be judged. betul. Correct, doctor. Saya memang daripada kecil memang selalu rasa paling teruk bab art ni lah. Memang kalau art ni macam alamak, susahnya aku nak buat. Betul lah, sama lah. Kan? Saya bukan setakat abstrak, lukisan kejuruteraan dulu pun saya dapat C kadang. Nak geometri Maknanya susah. tangan pengkang sikit lah. Pakai ruler pun. Pakai ruler. Yang belit tu, T ruler tu patutnya garis elok. Cuba buat saya Tiba-tiba lurus tak? ni hantu Cina ni. Dia pelik, kawan saya semua straight, saya punya naik. Padam. Oh, masalah mata ni. Bukan. Oh. Tak kena pakai ni graphic line tu. Line yang line Grid tu. grid. Grid tu kena pasang kat mata dia. Kira dah ada balancing macam dia Macam baju doktor. Macam baju. Nanti saya lukis kat baju doktor. Sebenarnya belajar portrait kita pakai grid lines. Untuk Betul. mereka cari persamaan. So cara saya ajar portrait untuk student yang saya ajar, satu gambar ada line, gambar yang fotokopi, satu lagi kosong, ada lines. Line tu sama dia punya scale. Can be sama scale ataupun different scale. So dia orang kena ikut lah. Jadi Sebab ada guidance kat situ. Bagus. saya pun mula pakai tu juga dulu. Sekarang freehand lah. Betul. Mungkin kalau saya jumpa Miss Abby dulu, saya dah teruskan cita-cita jadi engineer dulu. Kan? Sebab dapat C tu, saya tukar. Tak adalah, gurau. Okay. Ada orang, macam tadi waktu permulaan saya cakap kan, ada orang dia luahkan melalui seni. Ada tak kes-kes yang mana memang melalui seni lah trauma-trauma lalu dia diproses, diluahkan, benda yang tersimpan lama dikeluarkan? Soalan tu memang untuk saya lah. Memang untuk Miss Abby lah. Sebab saya semasa saya kecil dulu, seorang yang introvert, pendiam, tak suka bercakap, suka bersendiri lah dan kuat nangis. Tapi saya dah banyak lalui benda-benda yang sedih lah. Perceraian, keganasan rumah tangga jugalah. Tapi mungkin bermula daripada trauma dengan ibu bapa. Parents kan, parents yang garang. I think that's quite normal kan. Kita ada parent yang garang dan very strict. Okay, lepas tu tapi yang peliknya, bila saya dah melukis ni, bila saya dah melukis 20 tahun, I finally realise what I did the past years was actually healing for me. Because orang semua macam cakap, you nak buat lukisan ni untuk apa? You nak jual, tak ada orang beli. Tapi I love all my drawing. I simpan. I tak, kadang-kadang I bagi ke orang, I bagi ke anak I ataupun I bagi ke kawan kan. But I keep them. They are so precious for me. Because I think that's where I found me. I found myself. I motivate myself. Saya jadi lebih kuat lah. Sebab saya tahu ramai orang kat luar sana pun ada ataupun experience benda yang sama yang saya pernah lalui lah. Ada juga kadang-kadang macam parent datang
jumpa saya kata, anak saya ni suka sangat melukis dah, saya tak tahu apa nak buat dengan dia. Macam very negatively saying to me. I said you should encourage, bukan like look down on what she's doing. Selalu cakap tak ada masa depan macam tu kan. But it's not. Miss Abby ada jumpa orang yang ada trauma dan bila dia session dengan Miss Abby kan, kita ajak Miss Abby ajar tu ada. Ada. Dia sendiri cakap dengan saya. Saya ni sebenarnya ada trauma. So saya suka buat, saya kata saya suka buat benda-benda ni. So dia buat lah. Tapi saya tak tanya lebih lanjut lah pasal trauma dia tu. Tapi dia suka. Actually apa yang Miss Abby cerita contoh trauma ni kan, actually dia because dia macam patah balik dekat zaman kecil dia kan, bila dia lukis childhood dia tu kan. Jadi bagaimana yang individu tu yang dia cerita kat Miss Abby tu, dia kata dia nak buat lagi session tu lah. So dia buat lagi, tapi dia still tak, dia tak ceritakan lah kepada saya. Tak ceritakan kepada saya. Tapi saya ada seorang student tu yang suka melukis. Dia macam jadi saya punya assistant lah, kadang-kadang dia datang. Dia ada cerita tentang dia punya masalah dia kat rumah lah. Ada cerita. Okay. Jadi you rasa sangat membantu kan? Membantu. Yeah, because macam kita tahu lah, sometimes trauma ni kan dia nak luahkan secara lisan. They want to feel safe. Yeah, dia susah kan. Jadi mereka mungkin secara non-verbal mereka tulis lukis melalui. Yang student saya yang jadi kadang-kadang jadi pembantu saya tu, dia lukis, tapi setelah beberapa lama session lukis, melukis baru dia cerita. So dia tak cerita directly lah. Tapi dia memang happy kalau datang for kelas lah. Selalunya. Mereka yang trauma ni bila datang kelas, they are in a different the focus point is different. So that's why dia orang rasa they're very happy because they're not thinking about, dia tak fikir benda tu, tapi dia orang fokus dengan lukisan yang dia orang nak habiskan tu. And dia orang tak rasa yang melukis tu as a chore, bukan. They're enjoying it. Ya, enjoying tu lah paling penting dalam terapi. Because macam contoh Asfar, dia buat counselling session which is a therapy session. Waktu dia klien jumpa Asfar tu, dia kena rasa jangan simpan. Dia kena rasa kena lepas semua. Kadang-kadang tak habis lepas. Kadang dia sekat lagi. Sekat lagi. And then masalah dia tu, itu yang menjadi overthinking. Bila habis sesi bertambah overthinking sebab dia akan fikir macam ni, alamak ada benda yang aku tak cerita kat kaunselor. Dia akan overthinking about benda yang dia tak cerita kat kaunselor tu, sehingga boleh jadi lagi teruk. Boleh jadi. Another anxiety. Another problem. Pada pendapat saya, kena bagi dia orang masa lah. So yang melukis tu, maybe Dr. Atrash dengan Azfar boleh bagi macam buku colouring ke, ataupun sketchbook. Dia memang ada. Dia macam macam Asfar sendiri, dia ada wheel dia, colouring, ada. Dia ada untuk kesan emosi tu semua. Sometimes mereka dia macam shutdown dia verbally macam shutdown untuk bercerita sampai dia keluar dari bilik tu, baru dia macam ada benda yang dia tak cerita lagi. Because mungkin stuck dalam sebab itulah kalau Miss Abby tanya, dia sebenarnya bukan pasal masa tau. Dia pasal bilangan sesi tu, kadang-kadang dia tak cukup satu. Betul. Dia setuju sebab tak cukup. Dia memang untuk berkala. Jadi sebab itulah kita sebenarnya banyak option je boleh pergi. Kalau boleh pasang music sikit. Yes. Music yang slow, bagi dia relax. Betul. Relax. Selalunya music yang bagus tu music yang tenang lah, kan? Macam spa music. Betul. Tapi jangan terlalu banyak instrumen sangat. Nanti dia serabut kat belakang. Serabut pula kan dengar. Tambah yang ADHD. Dia dengar background banyak. Saya rasa Dr. Atrash dengan Asfar kan, kita kena tengok dia orang punya background juga. And everybody ada masalah yang berbeza. Betul? Betul. Saya rasa tugas anda berdua memang mencabar jugalah. Memang mencabar. Kami sangat mencabar, sebab itulah bila ada terapi ni, kita nak pelbagai.
Sebenarnya sekarang pun dah ada music terapi. Ada dah. Dah ada terapi naik kuda. Apa nama? Hipoterapi Hipoterapi tu kawan saya punya tu. Doktor Hipnoterapi pun ada. Terapi. Apa lagi? Banyak lah. Kalau nak kata terapi Ya, ni, banyak. yang kita tak pernah dengar pun ada. Ada sand terapi lah, apalah, banyak. Jadi cuma the limitation dia tu because of the availability and the space. Macam kuda kan, takkan nak bawa kat center pula. Takkan nak bawa pergi rumah. Takkan nak bawa pergi Tapi Atma. pada pendapat saya, kalau untuk center Dr. Atrash kan, boleh buat satu area ni, ada kan colour, okay, newspaper, gunting, glue, gum, mungkin satu area tu ada jahit, jahitan. Sebab saya pun mengajar orang buat embroidery, Oh, embroidery ya. jahit. Boleh, memang kita open. Cuma it's not in the session lah. Dia macam plus lah because tak cukup masa. Dia macam satu orang pun dah sejam. Sejam tu Miss Abby, more than 30 minutes they will share with us. And we will not interrupt for 30 minutes, more than 30 minutes. After that, mungkin kita 20 to 30 minutes baru kita memberi pandangan, memberi guidance, nasihat, pendapat sedikit dan Usaha untuk mencapai objektif sesi tu selalunya pada 15 minit terakhir tu akan berlaku. Sebab kita nak pastikan mereka selesa kan. Selesa, mereka dah terbuka, dah transparent. Baru kita mudah untuk kita So bimbing. the challenge is to let them be open. Betul. Selalunya yang tak open ni sebenarnya mudah aja. Yang dipaksa oleh ibu bapa. Yang bila datang tak tahu buat apa kadang-kadang kan. Saya ada datang duduk dengan saya depan saya setengah jam. Tak bercakap. Tunggu dia bercakap. Saya tanya dia diam je. Saya tak apa. Take your time. Saya duduk makan apa, sembang benda yang non kena-mengena tak apa. Benda yang related to emotion, dia mute. Tutup mulut. Dia simpan. Jadi susah. Nak tanya juga Dr. Atrash, adakah perkara-perkara ni melibatkan sistem ataupun environment kita sekarang ni? Boleh jadi. Dan juga kan itu ya betul, macam kita tahulah dia bio, psychosocial, spiritual dari segi keturunan, nombor 1. Nombor 2, personality dia. Nombor 3, lingkungan, keluarga, asuhan, adik-beradik, kefahaman tentang agama, sebagai peranan dalam kehidupan dia. Tapi di samping tu, actually dia ada juga macam kita sebut tadi kan, psycho, personality individu tu sendiri. Dia karakter dia lah. Karakter dia tu kan dibentuk bila pergi sekolah, ikut kawan, how dia cikgu ajar, how dia punya perceive towards everything, persepsi dia terhadap sekeliling. Itu semua membentuk peribadi dia. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada orang yang ada mentality seperti victim mentality lah. Di mana alah, kalau aku cerita pun bukan dia boleh tolong aku. Alah, buat apa aku cerita, dia dalam otak dia. Jadi sebab itulah dia menjadi mute. Jadi how kita nak buka dia? Itulah dengan sesi-sesi berikutnya ada teknik-teknik kaunselor ajar, psikologi. Sebab tu kita wujud banyak. Kadang-kadang dia tak nak cakap, okey tak apa, kita bagi test. Betul. Kita bagi dia at least benda yang objektif tu mungkin sedikit kita dapat korek sikit. Mungkin bukan banyak. Mungkin journaling kita ajar dia macam Miss Abby cakap, kita bagi dia journal balik rumah. Tapi saya tak suka buat tu as homework lah. Saya lebih buat tu sebagai on the spot lah. Atau tak, maksud dia dia tak wajib. Saya tak nak kita bagi ada kertas contoh, buat kat rumah kita akan cakap if you free you can do mungkin jot a words a day, a sentence a day kan. Simple, yang tak membebankan. Saya pun menggunakan perkataan sebenarnya dalam session tu. Betul. Contohnya sebelum dia mulakan aktiviti macam melukis garis ni, saya tanya dia orang punya emotion lu. What do you feel? How are you today? Write in words. Contoh angry. Not in the mood. So they write down all those emotions. Dah identify, baru kita start lukis. Faham? Journaling dulu. Then after that
after the whole session dah melukis habis warna semua, ada lagi satu journaling. So they write down their feedback lah. Right? Jadi saya rasa kita rehat dulu. Kita rehat dulu. Ya. Kita rehat dulu bersama. Bersama dengan kita punya penaja pakaian rasmi daripada Bak Taylor. Ingat Taylor, ingat Bak. Okay. Abang, jom tengok kamera sekejap. Okey. Sini. Jadi terima kasih banyak Miss Abby atas kesudian hadir berkongsi. Tak cukup masa panjang kita nak cerita sebab kita nak bagi peluang dekat Miss Abby untuk berkarya. Bukan hanya untuk mempamerkan skills, tapi untuk memberi kesedaran tentang terapi seni ini penting dan boleh membantu individu. Saya sangat berterima kasih personal dari kami berdua kerana Miss Abby selalu buat event, join program yang kemasyarakatan, pro bono, nak bantu masyarakat. Dan Miss Abby orang yang sangat mudah untuk kita liaise. Miss Abby ni kan saya ajak lah dia bila-bila masa pun. Sentiasa available. Sentiasa available. Alhamdulillah, terima kasih Saya banyak. pernah belajar daripada doktor. Alhamdulillah. Banyak benda Kita saya sama-sama boleh kita belajar. Dan saya pun insyaAllah akan libatkan banyak program-program dengan Miss Abby. Kerana Miss Abby sangat banyak ilmu yang kita perlu korek lagi dari Saya Miss pun nak Abby. korek juga daripada Sama-sama lah. Asfa dengan doktor. Okay. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Miss Abby. Mungkin apa nasihat terakhir Miss Abby untuk audience kita? Nasihat saya, jangan simpan. Jangan Luahkan, lukiskan, express yourself. Because you never know what comes and what you can create. Alhamdulillah. Very meaningful. Okay. Jadi kita jumpa dalam episod yang berikutnya. Kita nak ajar Miss Abby. Okay, cara dia Miss Abby. Kita buat tagline. Tagline kita dalam bahasa sign language. Okay. Jangan. Okay, lepas tu buat peace. Tak jari sini. Tengah. Tengah ni. Okay. Simpan. Letak. Simpan. Yes. So, jangan simpan. Jangan Simpan. simpan. Yes. Betul. Macam ni. Kita cuba sekali boleh? Sini. Betul. Cuba kita buat rehearsal dulu. Rehearsal boleh? Alright. Okay. On your count. Okay, 1, 2, 3. Jangan simpan. Okay. Sekali lagi Okay. Okay. Kamera mana? Kamera Kamera sini. Miss Abby buat je. Miss Abby buat je ke arah Miss Abby. Okay. Okay. Ready? 1, 2, 3. Jangan simpan. Bye. Okay. Bye-bye. Jumpa lagi. Okay, ini merupakan neurographic art yang telah saya separa siap. Dan saya di sini nak tunjukkan bagaimana neuroline tu akan saya demokan ataupun tunjukkan apakah itu neurolines. So neurolines adalah garisan yang selalu menghala ke suatu kawasan yang baru. Bukan lurus, tidak berulang dan selalu pergi ke suatu destinasi ataupun arah yang sama. Saya akan lukis lagi satu garisan. Bayangkan anda sedang melukis aliran sebuah sungai. Jadi di kemanakah aliran sungai itu akan menuju?
Okey, selepas ini saya akan tunjukkan anda satu step yang sangat penting juga, iaitu rounding, di mana pertemuan dua garisan yang akan kita panggil aktiviti ini sebagai rounding untuk kita jadikan dia lebih organik dan tidak berpalang begitu ya. Jadi kita buat rounding di sini seperti yang saya telah lakukan di sini dan di tempat-tempat yang bersilang. Jadi apakah kebaikan neurografik ini, adalah aktiviti ini dapat memberi satu ruang kepada anda untuk berfikir dan mengenal emosi apakah yang anda sedang lalui, supaya segala yang negatif itu akan dapat dibuanglah. Okey. Dalam menjalankan ataupun membuat garisan-garisan ini, anda boleh sebenarnya menulis perasaan yang negatif tu di sini dan membuat banyak-banyak garisan di atas perkataan tersebut sampai tak nampak lah. Sebenarnya saya tak pernah lagi membuat satu yang besar sebegini. Jadi ini pertama kali saya membuat neurografik yang bersaiz atas kanvas ya. Jadi nampak berlapis-lapis dan bertindan-tindan. Okay, anda juga dapat lihat di mana ruang yang saya telah warnakan di sini. Sebenarnya dekat sini pun anda boleh warna lagi warna yang lain. Okey. Kita buat lagi rounding untuk bahagian sini. Dan sebenarnya ada banyak yang perlu kita buat rounding. Teruskan melakukan garisan-garisan ini sehingga anda rasa macam cukup dan anda bolehlah warna. So, kita nak cari lagi bahagian rounding. So ini garisan yang lama tu kita roundingkan kat sini. Mana lagi kita boleh buat? Ada kat sini. Sini juga. Okey, sebenarnya kanvas ni adalah untuk satu pameran yang akan saya adakan di Ipoh pada bulan April, di mana saya nak memperkenalkan neurografik ni kepada orang ramai dan mungkin mereka akan dapat satu sesi di mana mereka akan mencuba neurografik dan mendapat first hand session lah. Okey, ada lagi kat sini. Anda sebenarnya boleh guna apa material yang lain seperti krayon ataupun pen. Dan warna juga anda boleh menggunakan warna-warna yang sesuai lah untuk seperti atas kertas ke, anda boleh guna watercolor. Sebab ini atas canvas, jadi kita gunakan akrilik. Dan saya menggunakan marker ni sebab ini adalah garisan yang tebal yang saya telah gunakan akrilik. Okey, ada banyak area sini kita boleh rounding lagi. Sebenarnya sesi ini saya pernah adakan untuk satu grup ataupun kumpulan wanita yang bekerja, di mana mereka menjalani sesi neurografik dan
beberapa soalan telah ditanya kepada mereka tentang keberkesanannya dan kebanyakan daripada mereka mengatakan ia sangat memberi impak kepada emosi mereka lah. Dan ada yang mengatakan mereka berasa lebih clear ataupun lebih arah tuju mereka, apa mereka nak buat, mereka lebih tahulah sebab mereka dah menjalani satu sesi neurografik yang memberi penekanan yang berbeza lah. Sebab mereka tak pernah tahu yang mereka boleh buat garisan-garisan ni yang memberi kebaikan kepada mereka. Okey, saya ucapkan selamat mencuba Neurographic Art.